Pernah terfikir tak atau macam mana boleh terjerumus dalam bidang industri wangian? So first thing first, semuanya sebaik-baik perancangan daripada Allah SWT lah. Yang mana saya sebenarnya tak ada pun terfikir nak masuk dalam industri perfume, tapi benda tu sekilas lalu je. Sekilas lalu lah. Sekilas lalu kita buat, kita berikan yang terbaik, tahu-tahu Jadi ke industri yang itulah. Plan last minute Last minute. Last minute plan. Okay Zat, soalan kedua lah, agak controversial sikit. So lately ni tak kisahlah dekat any media platform, social media, aku nampak macam asal Zindo je ataupun asal orang review Zindo je, adalah segelintir orang bagi bad review atau bad perception about Zindo. Macam mana pada pandangan kau, atau ada any solution ke?